Ramai wanita berasa bimbang apabila menyedari kehadiran cecair semula jadi yang keluar dari faraj atau lebih sinonim dipanggil keputihan. Namun, tahukah anda bahawa tidak semua keputihan menandakan masalah kesihatan? Keputihan berfungsi sebagai ejen pembersih bagi melindungi sistem reproduktif wanita daripada jangkitan. Keputihan yang normal biasanya berwarna jernih atau putih susu, tidak mempunyai bau kuat dan tidak menyebabkan rasa gatal. Kuantitinya juga boleh meningkat ketika fasa subur atau sebelum haid bermula. Bagaimanapun, anda perlu berwaspada jika berlaku perubahan yang ketara, khususnya dari segi warna, tekstur, bau serta rasa gatal atau pedih. Persoalannya, adakah masalah keputihan ini boleh menjejaskan kesuburan wanita dan bagaimana ingin tahu jika keputihan itu boleh jadi tanda kepada sesuatu penyakit? Okey, itu dia topik utama kita sebab Kala Rabu ni memang kesihatan. Jadi itulah keputihan tanda awal penyakit wanita. Kita bawakan all the way daripada Seremban. Hospital Tuanku Jaafar. Dr. Liana Nadia Zulkifli, Pegawai Perubatan UD 52, Jabatan Obstetrik dan Gynecology. Selamat datang, Doktor. Terima Sihat, kasih. Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Berseri-seri hari ni. Tapi bila kita nak sebut pasal keputihan ni, saya rasa normal untuk semua wanita ada. Tapi bila kita tengok, sebenarnya dia pun tak sihat juga. Dia ada yang normal, ada yang tak normal lah. Okey, jadi kita nak tahu apakah itu keputihan dulu. Ya. Okey, terima kasih Nana dan Hani Madu. Okey, sebelum saya mulakan topik kita hari ini, perbincangan kita hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan dulu diri saya. Okey. Nama saya Dr. Liana Nadia binti Zulkifli, Pegawai Perubatan di Jabatan Obstetrik dan Gynecology di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, di mana saya sudah berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia selama lebih daripada 12 tahun dan di Jabatan Obstetrik dan Gynecology saja lebih daripada 10 tahun. Okey, alright. Okey, so menarik sebenarnya topik kita hari ini, Borak Sini kasih menjemput saya untuk bincangkan tentang keputihan. Okey, keputihan ini ataupun lebih dikenali di kalangan doktor kita panggil sebagai vaginal discharge. Jadi vaginal discharge ni adalah bila cecair itu keluar daripada bahagian faraj lah. Okey. So, cecair ini apakah fungsinya dan kenapa kita semua ada? Okay. Ada fungsi ya? Yes. Okay. So cecair ini hampir semua wanita sebenarnya akan mengalami keputihan. Jadinya cecair ini dia adalah normal sebenarnya di mana ia berkait rapat dengan hormon, perubahan hormon dan juga kitaran haid. Okey. Jadi untuk bincangkan apakah keputihan yang normal dan tidak normal, kita haruslah tahulah apakah itu yang normal dulu. Okey, yang normal saya suka terangkan dengan mudah, dan ada 4 kriteria lah yang normal. Yang pertama melalui warna, kedua adalah bau, dan yang ketiga adalah dia punya tekstur betul, dan juga kuantiti dan juga gejala sampingan, simptom-simptom lain yang datang bersama dengan keputihan lah. So keputihan yang normal adalah dia adalah putih ataupun jernih ataupun putih, dan tidak berbau, and then dia tidak terlalu banyak, dan juga tiada gejala simptom yang lain. Kekerapan dia adalah selalunya dia akan datang bersama dengan kitaran haid. Sebelum haid dia akan datang, kemudian dah habis haid tu dia akan hilang. Yes, betul. Okey, yang bila kita nak tengok bila keputihan ini berbahaya. Okey. So bila kita dah tahu apakah normal, jadi kita kena pasti apakah itu yang tidak normal. Okey, balik semula kepada 4 kriteria yang kita ada tu. Jadi keputihan yang tidak normal warnanya berbeza. Kuning, hijau, hijau ataupun kelabu. Okey, dan warna bau dia pun berbau hanyir. Berbau hanyir, ada yang masam juga. And then dia punya kuantiti tu boleh jadi sangat banyak. Sangat banyak, tidak bergantung kepada kitaran haid kita. Dan yang paling lebih serius tu adalah bila ada gejala simptom yang lain seperti sakit di bahagian pelvik, di bahagian belakang, ataupun demam berpanjangan, ataupun gatal di bahagian inilah kelamin. Itu simptom badan kita nak beritahu sesuatu lah. Tapi sebenarnya apa punca utama bila keputihan tu jadi tak normal pula? Okey, ada beberapa punca lah sebenarnya kalau kita nak ceritakan. Jadi yang paling common sebenarnya kita panggil bacterial vaginosis.
Bakteria vaginosis ni sebenarnya hampir 40 ke 50% wanita mengalami bakteria vaginosis, di mana Tinggi tu. di mana dia adalah dia sebenarnya boleh dirawat sebenarnya tanpa ubat pun. Kita boleh kita boleh rawat dia dengan kita panggil hygienic measure lah. Okey, bakteria vaginosis ataupun jangkitan daripada yeast juga, yeast infection ataupun daripada fungal infection juga boleh jadi, ataupun daripada daripada penggunaan pencuci faraj yang terlalu berlebihan juga pun boleh buatkan keputihan yang normal menjadi tidak normal. Menjadi tidak normal ni maksudnya kuantitinya terlebih banyak yang buatkan gatal semua. Okey, lepas tu satu lagi yang kita kena tekankan juga, bila kita douching, bila kita buang air kecil ke, bila kita basuh bahagian kelamin, bahagian faraj tu terlalu vigorously, dia pun Kuat boleh, sangat air dia. yes betul, dan lama dia boleh dia boleh mengganggu sistem kesihatan faraj tu juga. Doktor, kalau macam kita makan tak sihat, tidur tak cukup, tu boleh jadi punca juga ke dapat benda Yes, ni? definitely. Betul. Okey, saya rasa last week kita ada bincangkan dengan Dr. Ali pasal pasal obesity, turunkan berat badan semua. Semua tu sebenarnya berkait rapat. Sangat berkait rapat. Kenapa? So bila kita makan banyak, kita akan mengarah kepada obesity, di mana Malaysia sekarang ni tengah mengalami obesity rate yang sangat tinggi 60% pada rakyat kita Malaysia. Jadi bila dah ada obesity, sudah tentu saya rasa kebanyakannya akan ada penyakit lain, diabetes, okey, sebagai contoh, diabetes dan lain-lain lah. Okey. So bila seseorang tu ada diabetes, contohnya diabetes tak terkawal. Bila tak terkawal, contohnya contohnya yeast, dia sangat gemar. Datang benda-benda lain. Yes, dia sangat gemar dengan persekitaran yang gula tinggi ni. Okey, kalau kita tahu juga macam mana kita nak memastikan kita tak dapat keputihan yang berbahaya tersebut. Apa yang perlu kita buat? Adakah kita jaga makan, tidur yang cukup, ataupun benda-benda lain dekat bawah tu yang kita kena sapu. Manalah tahu. Okey. Pemakaian fabrik ke? Yes, sesuai? ada. Sebenarnya ada. Okey, so kami doktor akan nasihatkan kepada pesakit untuk memakai pakaian dalam yang berfabrik. Kalau is better untuk cotton, yang bercotton, tidak ketat. Lepas tu pastikan dengan weather kita di Malaysia panas kan, pastikan tidak berpeluh. Itu semua tu memainkan peranan tu. Okey. Tapi sekarang ni Kalau trend juga bersukan, doktor? Yes, bersukan takkanlah kita kata tak boleh bersukan. Boleh. Bersukan pun pakai cotton juga? Kalau boleh cotton, tapi kalau let's say lah tak cotton, So, dah lah. it's not like compulsory Betul. lah. Tapi you kena tukar lah. Bila dah basah, tukar. Okey, penggunaan panty liner. Panty liner. Ada orang cakap patut guna, ada orang cakap jangan guna. Mana satu yang Ni dah paling detail baik? dah ni, Dok. Okey. Panty liner dia sebenarnya bukan nak kata tak boleh pakai. Tidak. Sama je dengan pakaian dalam. Kalau pakai, pastikan tukar tu kerap. Pastikan dia kering dan bersih lah. Setiap itu 6 saja. jam macam tu? Yes, betul. Okey, jadi nak tanya jugalah, kalau dah tahu ada keputihan ni kan, dia ada macam dia dah nampak simptom tu, tapi dia akan jadi lagi teruk. Kalau macam contoh dia dah ada yeast tu, dia akan menjadi lebih teruk ke terus kena jumpa doktor supaya dia tak jadi teruk? Okey. So sebab tu pentingnya kita punya borak sini hari ni. Sebab untuk tahu apakah yang itu normal, keputihan yang normal. Sebab bila kita dah tahu pertukaran warna, jadi tiba warna kuning pada putih jadi kuning. Lepas tu berbau. Ada bau pula. Contohnya macam bakteria vaginosis, ada specific odor lah. Di mana kita panggil dia fishy odor. Macam rasa bau macam ikan hanyir. Okey, so kalau daripada tak ada bau, tiba ada bau, jadi sarankan untuk pergi jumpa doktor lah untuk mendapatkan Biasanya kan rawatan. ada medication ke yang akan diberikan? Ubat? Okay. Untuk medication, ada yang tidak perlu rawat, ada yang akan pulih untuk bergantung kepada kita punya change of lifestyle lah. Satu. Yang kedua, bila kita jumpa seseorang patient tu, kita akan buatkan pemeriksaan. So kita akan ambil ambil sampel daripada bahagian faraj. Lepas tu kita akan hantar ke makmal. Tujuannya adalah untuk menetapkan apakah rawatan yang spesifik lah. Contohnya kalau fungal, kita akan bagi antifungal. Kalau bakteria, kita akan bagi antibiotik.
Tak semua ubat lain-lain. Yes, tak semua perlukan antibiotik. Jadi kita kena spesifik lah. Okay. Yang paling serius tu adalah kita panggil sexual transmitted infection lah. Jadi benda ni macam STD yang di mana yang common tu disebabkan oleh Neisseria gonorrhea ataupun Chlamydia trachomatis lah. So ini adalah inilah spesifik. Okay. Di mana kalau itu kita kena rawat pesakit dan juga pasangan. Okey doktor, cerita balik tentang yang pakaian yang dipakai semua kan. Saya ada terbaca juga kalau perempuan wanita ni tak sepatutnya pakai pakaian ketat kita bersukan. Contoh dia nak pergi jogging petang ni tapi dia dah pakai dah seluar tu daripada pagi. Setiap hari dia punya habit macam tu. Katanya memang tak bagus sebab akan membuat jangkitan yeast tu. Betul doktor? Betul. Kalau bila kita bersukan berpeluh and then peluh tu ialah dia bukan stay kat situ, dia akan stay kat situ. Kalau sampai petang tu memang disarankan untuk tukarlah terutamanya pakaian dalam. Okey. Maksudnya pakai baju bersukan untuk bersukan saja, jangan pakai daripada pagi sampai petang. Ya, betul. Dah sukan tu terus mandi. Jangan duduk. Hygiene, self hygiene is very important. Self hygiene. Betul. Paling teruk lah dengan masalah keputihan yang cakap ala biasalah, discharge biasalah kan. Tapi apakah implikasinya kalau tidak dirawat? Okey. Kalau macam Nana tanya tadi yang paling teruk kan, yang paling teruk implikasinya adalah saya pernah lihat bukan pernah lihatlah sebab saya inilah hari-hari saya berjumpa dengan pesakit wanita adalah bila seseorang pesakit tu datang discharge ni sangat lama dan sangat banyak dan kadang-kadang tu akan bertukar kepada lendir bersama dengan darah. Jadi itu adalah tanda awal kepada cervical cancer. Yes. Jadi di sini saya nak tekankan satu benda lah supaya semua para wanita tahu pentingnya pap smear. Pernah dengar pap smear? Pernah. Betul. Saya pasti Yearly. semua orang pernah Yearly, dengar. ya, betul. Correct. So pap smear ni adalah saringan kanser pangkal rahim di mana kita akan buat yearly, okey, lepas tu sampai umur 65 tahun. Kemudian tujuannya adalah untuk buat saringan supaya kanser pangkal rahim tu dapat dielak ataupun dicegah dan dapat detect earlier lah. Sebab keputihan yang macam saya kata lendir dan berdarah tu adalah salah satu tanda awal. Okey. Jadi jangan ambil mudah tau. Walaupun kita rasa just discharge macam biasa, tak apa, tukar je lah panty liner tu. Okey, tukar je lah. Tapi kalau dah ada masalah tu, kita kena ambil cakna dan ubah segala-galanya. Sebab bila dah kena kanser tu, badan kita tu kadang-kadang dia bagi signal kan apa yang perlu kita lakukan. Okey, mungkin ada nasihat dari doktor tentang topik ni. Okey. Untuk mencegah siapa yang telah melaluinya. Okey. Jadi bila saya dapat topik ni pasal keputihan tu saya pasti semua wanita dah tahu benda tu adalah benda yang tidak selalu dibincangkan, di inilah bukan kedai kopi kita tak ada nak cakap pasal keputihan kan. Okey, jadi saya harap agak kelamin kot malulah doktor. Betul. Tapi dengan perbincangan kita harap awareness dapat dapat para wanita tahulah untuk bezakan yang mana normal, yang tidak normal. Kemudian jangan segan sebab contohnya macam kalau saya doktor yang memang doktor obstetric and gynecology di mana saya merawat wanita, tiada masalah untuk datang untuk confirmkan walaupun katakanlah dia adalah normal tapi untuk confirm tu dia sebenarnya tak ada masalah. Terutamanya kalau dah ada simptom-simptom demam semua haruslah pergi segera untuk jumpa doktor yang berdekatan. Sebab kalau dia orang dapat demam ni mungkin dia tak connect. Dia dah dekat sistem organ lain pula. wow. Benda simple keputihan tapi sebenarnya besar implikasinya kalau kita tak jaga. Lagi satu kebersihan lah kita wanita ni satu penting kena jaga kebersihan. Macam Hani cakap yang bersukan yang dah berpeluh lepak dulu minum kan. Lama sangat tu tak boleh. Itulah. Bebel pula. Dia bukan Dr. Mabel dia. Ya, Baik, terima kasih Dr. Betul. Liana Nadia Zulkifli daripada Hospital Tuanku Jaafar, Jabatan Obstetrik dan Gynecology pada Pegawai Perubatan UD 52. Ada tak kata-kata akhir ke pasal kebersihan? Kebersihan. Bagi dok pula Mabel. Okey. Tutup topik ni. Kebersihan. Macam Nana dan Hani Madu cakap memang sangat penting, sangat sebab dia boleh benda yang simple macam keputihan, dia boleh mengefek seluruh kita punya daily life punya daily routine. Jadi
pastikan anda bersih. Pastikan anda bersih. Mandi. Tahu Mandi. pasal. Mandi di bawah Mandi, itu. pakailah venti liner, pakai gas keluar dalam cotton. Jangan ketat. Jangan Betul. ketat-ketat sangat. Kalau ketat pakai Sangat. sejam dah cukup. Baik, kita akan berehat speaker. Terus menonton Borak Sini selepas ni. Aiza Amdan dan SOG akan muncul. Terus menonton.